warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar dengan saya. Okey. Kita asyik duduk dalam kelas je kan. Okey. Hari ini saya bagi peluang lah kat kamu untuk tengok celik mata, buka mata supaya kamu tak mengantuk. Hari ini hari puasa yang ke berapa? Puasa yang ke berapa? Ke-8. Alhamdulillah atas nikmat Allah bagi kita berpuasa pada cuaca yang elok sangat. Kat kamu ada orang sakit tak? Ada kawan-kawan yang sakit tak? Kawan-kawan kamu yang sakit tu kamu tanya khabar tak? Lain kali kena tanya khabar kat dia. Sakit macam mana? Okey. Selama sekarang kan ada telefon je lah dulu. Pasal apa tak main sekolah? Pasal apa sakit? Sakit sebab apa? Kan? Okey, tadi kita dah mula kelas dengan bacaan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat barakah. Senang masuk dalam hati, senang masuk dalam otak supaya kamu ingat ni pembelajaran hari ini adalah berkaitan dalam kehidupan kita seharian. Kamu boleh apply dalam kehidupan kamu seharian. Macam mana? Okey, sebelum kita nak masuk pada tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah, jom saya kongsikan satu video ni. Kamu tengok, hayati betul-betul apa yang kita nak belajar pada hari ini. Amalan ziarah sesama Islam amat dituntut dan mendapat ganjaran yang besar. Adab menziarahi orang sakit ialah: pertama, niat menziarahi pesakit sebagai bentuk sunnah Rasulullah SAW. Kedua, berikan pesakit nasihat supaya dia sabar dan tabah menghadapi ujian. Ketiga, mengucapkan perkataan yang baik yang dapat menghiburkan hati pesakit dan menguatkan jiwanya. Keempat, memegang tangan atau mengusap lengan tubuhnya yang sakit, pastikan menyentuh jika ramam saja. Kelima, bertanyakan tentang keperluan pesakit untuk memerlukan pertolongan dari segi perbelanjaan atau tentang ibadahnya seperti solat dan puasa. Keenam, singkatkan dan jarakkan waktu menziarahi mereka. Janganlah terlalu lama dan kerap datang menziarahinya. Ketujuh, mendoakan pesakit agar segera diberi kesembuhan. Perlu diingatkan perkara yang perlu kita jauhi ketika menziarahi pesakit ialah: pertama, masuk ke rumah atau bilik tanpa kebenaran. Kedua, mengambil masa yang lama. Ketiga, berbual perkara yang sia-sia. Keempat, bercerita tentang kehidupan orang lain. Kelima, ziarah masa-masa yang tidak sesuai. Lewat malam, awal pagi atau waktu rehat. Keenam, mengambil dan menggunakan sesuatu tanpa izin. Mengambil makanan atau menggunakan telefon pesakit. Jelaslah ziarah menziarahi dan amalan dunia dan menunjukkan kasih sayang. Okey, dah tengok kan apa benda tadi kan? Okey, apa benda yang kita nak belajar pada hari ni? Okey, kita mula pula dah no. Sat. Okey. Apa benda yang kita nak belajar pada hari ni? Apa dia? Ziarah. Okey. Ziarah. Kita nak belajar tentang ziarah. Okey, ziarah dengan berhikmah. Okey, belik buku muka surat yang ke saya besar sikit. Okey, muka surat yang ke 174. 174 itu mari berziarah dengan berhikmah. Mari berziarah dengan berhikmah. Tadi dekat video tadi tu kita Ustazah just tunjuk tentang cara berziarah dan adab berziarah orang sakit saja. Okey, sebenarnya ziarah ni banyak. Yang pertama sekali ziarah pada hari perayaan. Kita nak ayah kan, ni kita bulan puasa. Bulan puasa boleh ziarah tak? Bulan puasa boleh ziarah tak? Boleh. Kita boleh ziarah bulan puasa. Ziarah orang sakit dapat pahala berlimpah-limpah lagi. Kita bawa pi
kita bawa pi makanan dekat orang sakit tu, contohnya nenek kita tengah sakit ke, mak kita ke, tapi kita duduk dengan mak kan, kamu duduk dengan mak semua, okey. So nenek kita contoh, saya bagi contoh, okey, nenek kita yang sakit ke, kita pergi ziarah, bawalah apa ni buah tangan dekat dia untuk buka puasa lagi kan, okey, itu. Lepas tu nak raya, takkan kita raya-raya duduk dalam rumah je kan, mesti kita raya-raya, mesti kita nak pergi ziarah, mengeratkan silaturahim dengan sanak saudara. Ini raya ni kan, puasa semangat kan, raya pun jangan duk nanti nak raya aja, puasa pun kena semangat dah. Okey, kemudian ziarah ke makam Rasulullah. Ni ziarah ke makam Rasulullah, ada cara-cara dia, ada adab-adab dia lah nak ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian ziarah orang sakit. Tadi tu, video tadi tu, ziarah orang sakit. Macam mana kita nak ziarah orang sakit? Video tadi dah terang dah sebiji-sebiji macam mana nak ziarah orang sakit. Sakit dekat hospital dia ada waktu dia, tapi bila sakit dekat rumah, macam tadi itulah, ada masa dia nak ziarah, bukan terjah pergi tengah-tengah malam nak ziarah. Pukul 12 malam nak pergi, Assalamualaikum, kami memang nak ziarah ni. Yang tuan rumah bangun kenyih mata sebab duk lena. Memang tak kena waktu. Kemudian ziarah ketika berlaku kematian. Ketika berlaku kematian. Ini adalah contoh-contoh ziarah dalam Islam. Okey, apa itu ziarah? Benda apa ziarah? Ziarah adalah lawatan ke sesuatu tempat. Lawatan dengan ke sesuatu tempat ni dengan niat yang baik lah. Bukan niat nak pergi buat maksiat, bukan niat nak pergi mengumpat, bukan niat nak pergi tengok rumah orang tu cantik ke tak, rumah orang tu lawa ke tak. Depan sepa dia pengotok sangat, lepas tu balik pula duk cerita sana sini kat orang kan. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Kemudian antaranya dengan niat yang baik tu, antaranya rumah keluarga dulu. Kita pergi ke rumah keluarga dulu. Kita tak pergi ke rumah orang luar dulu. Keluarga yang terdekat dululah. Kemudian kawan-kawan atau berkunjung ke tempat seperti makam dan perkuburan. Makam dan perkuburan. Makam ni adalah makam Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi lah. Itu waktu kita nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, amat-amat sunat, amat-amat digalakkan, sunat, sangat-sangat sunat yang sangat dituntut adalah menziarahi makam Rasulullah SAW. Kemudian apa benda dalil nakli yang menunjukkan ziarah itu adalah sunat. Okey, apa dalil yang menunjukkan ziarah itu adalah sunat? Okey. An Thu'ban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi ghurfatil jannati hatta yarji'u. Riwayat Al-Muslim. Okey, apa maksudnya? Maksudnya adalah daripada Thu'ban radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kena jawab apa? Kena jawab sallallahu alaihi wasallam balik. Okey, sesiapa yang menziarah orang yang sakit, dia berada dalam kebun syurga sehingga dia pulang. Hadis riwayat Al-Muslim. Okey. Sesiapa yang menziarah orang yang sakit ni adalah pahala besar sangat. Dia berada di dalam kebun syurga. Tak dapat dibayangkan kat atas dunia ni macam mana kebun syurga. Kalau kita masuk dekat contohnya kalau kita masuk dusun Riyad pun kan, ya Allah nikmatnya, ya Allah dapat makan durian macam ni, petik-petik ya. Ataupun kita masuk kebun dusun rambutan ke, buah-buahan manggis ke, langsat kan, kita boleh petik suka-suka hati. Ini kan pula kebun-kebun syurga. Boleh bayang lagi kebun syurga macam mana? Kebun dekat dunia pun kalau kita boleh makan buah-buahan yang free tu, ya Allah nikmat sangat-sangat. Okey. Kemudian apa hukumnya? Hukum menziarah orang sakit ke, ziarah siapa-siapa ke, ziarah
kita niat dengan baik ke, kita nak pergi menziarah, ziarah ni adalah kita dengan niat yang baik ke, adalah sunat. Sunat macam Ustazah cakap tadi lah. Saya cakap tadi, awal-awal tadi adalah menziarah itu, ziarah ke sesuatu tempat dengan niat yang baik itu adalah perkara sunat. Okey. So kamu boleh objektif pembelajaran Ustazah pada hari ini adalah kamu dapat mengetahui pengertian ni. Yang pertama sekali, pengertian ziarah tu apa. Kemudian kamu boleh ingat sikit tentang maksud dalil ni ke, ataupun kalau tak boleh ingat pun tak apa, kamu boleh baca tentang maksud dalil nakli yang mengatakan kepentingan dan kebaikan dalam berziarah itu. Kemudian kamu boleh mengetahui apa hukum ziarah itu. Okey, kita sambung ke langkah pengajaran 2. Bye bye. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar berkaitan dengan pengertian dan juga dalil-dalil ziarah. Okey, kemudian kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya, yang mana pada aktiviti ni Ustazah akan layangkan kepada kamu beberapa flashcard yang ada di tangan Ustazah ni. Okey, jadi Ustazah akan layangkan kepada kamu dan Ustazah akan baca dan kamu juga akan sebut. Bukan sekadar sebut, Ustazah nak kamu juga terus ingat. Okey, kita tengok flashcard yang pertama. Okey, cuba kita tengok sama-sama. Berniat baik ketika ziarah. Okey, boleh ulang sebut. Berniat baik ketika ziarah. Okey, semula sebut sama-sama. 1, 2, 3. Berniat baik ketika ziarah. Okey, kumpulan yang pertama sebut dulu. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, bagus juga. Kumpulan yang ketiga. Wah, lagi hebat. Okey, beri tepukan untuk semua kumpulan. Okey, kita tengok flashcard yang kedua. Okey, ikut saya sebut. Maklumkan kedatangan kepada tuan rumah dan pilih masa yang sesuai. Okey, sebut sama-sama. Maklumkan kepada tuan rumah dan pilih masa yang sesuai. Okey, sebut ramai-ramai. 1, 2, 3. Okey, bagus. Kumpulan pertama sebut. Okey, kumpulan kedua. Kumpulan ketiga. Bagus. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, kemudian kita pergi ke flashcard yang ketiga. Okey, flashcard yang ketiga. Okey, sebut sama-sama. Memberi salam dan memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Okey, kita sebut semula sama-sama. Memberi salam dan memberi ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Okey, kumpulan pertama sebut dahulu. Okey, bersedia. Bagus. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, bagus juga. Yang kumpulan yang ketiga. Okey, bagus. Beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, seterusnya flashcard yang keempat. Kita tengok, baca sama-sama. Bertutur menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang sopan. Ulang semula. Bertutur menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang sopan. Okey, sebut ramai-ramai. Okey, bagus. Okey, kumpulan yang pertama dulu sebut. Okey, bagus. Kumpulan yang kedua. Okey, hebat. Kumpulan yang ketiga. Okey, mantap. Beri tepukan untuk diri sendiri. Dan flashcard yang terakhir. Okey, saya akan layangkan dekat kamu. Okey, kita baca sama-sama. Mengawal pandangan mata daripada mencari kekurangan tuan rumah. Ulang semula. Mengawal pandangan mata dari mencari kekurangan tuan rumah. Okey, ramai-ramai sebut. 1, 2, 3. Okey, tuan rumah. Bagus. Okey, kumpulan yang pertama sebut. Okey, hebat. Kumpulan kedua. Okey, mantap. Kumpulan yang ketiga. Okey, hebat. Beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, kita ulang semula.
Kita ulang semula ada 5 semua kan. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Kita tengok yang pertama apa tadi? Okey, betul. Berniat baik ketika berziarah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan berniat baik ketika berziarah? Siapa tahu? Okey, okey, Hakimi jawab dulu. Okey, betul. Okey, kita pergi berziarah bukan sekadar kita nak pergi tengok kawan kita, tapi kita nak kena niat yang baiklah. Niat kita nak ziarah dia, nak mengeratkan silaturahim, nak menjalinkan ukhuwah kan, menjalinkan persaudaraan kan. Jadi kita niat kita pergi ziarah tu untuk mendapat keredaan Allah. Okey, yang kedua. Kita tengok yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Bertutur menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa. Okey, bagaimana dikatakan menggunakan perkataan yang baik dan panggilan yang selesa? Okey, baiklah. Kemudian kita akan pergi kepada flashcard yang kedua tadi kan. Apa flashcard yang kedua? Siapa ingat? Okey, Aurora sebutkan semula. Yang kedua apa? Okey, betul. Maklumkan kedatangan kepada tuan rumah. Kan? Kenapa kita kena maklumkan kedatangan kita kepada tuan rumah? Mestilah kan. Tuan rumah kena tahu kita nak datang rumah. Sekali kita datang rumah mengejut ke apa ke kan. Dia tak bersedia. Sebab tuan rumah ni pun ada hak dia sendiri, ada privacy dia sendiri kan yang dia nak. Jadi seeloknya kita maklumkan kedatangan kita. Okey, yang ketiga. Siapa nak sebut? Ramai yang angkat tangan ni. Siapa nak sebut? Okey, saya bagi sebelah sini lah pula. Okey, saya bagi Afiq. Okey, Afiq. Yang ketiga apa? Bahasa. Apa yang bahasa? Okey, betul. Menggunakan perkataan yang baik dan sopan. Bila kita ziarah orang, kita gunakanlah bahasa yang sedap didengar. Kita menggunakan panggilan yang baik. Kita berbahasa yang yang menunjukkan kita ni menghormati tetangga kita ataupun sahabat yang kita ziarah tersebut. Kan? Kita gunakan panggilan yang dia selesa lah. Okey, seterusnya yang kelima. Yang keempat. Ustazah pun dah tersasul. Okey, yang keempat. Apa yang keempat? Okey, siapa? Okey, Fatin. Okey, Fatin sebutkan. Memberikan ruang. Okey, betul. Memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Kan kita memberi salam, kita disunatkan untuk bagi salam 3 kali kan? Jangan kita bagi salam 10 kali kan? Selagi tuan rumah tak buka pintu, selagi pula kita tutup bagi salam kan? Jangan. Kita bagi salam 3 kali dan kita tunggulah supaya tuan rumah tu mungkinlah dia tengah mandi ke atau dia tengah buat apa kan? Jadi kita bagi ruang kepada tuan rumah tu untuk lebih bersedia untuk terima tetamu. Okey, dan yang terakhir. Apa yang terakhir? Siapa boleh jawab? Kakak siapa boleh jawab kan? Apa dia? Okey, bagus. Ramai-ramai sebut. Yang terakhir adalah kita mengawal mata kita, iaitu kita mengawal pandangan kita daripada kita mencari kekurangan tuan rumah. Kita pergi rumah orang, janganlah kita duk terenung kan. Apalah yang tak kenal dengan rumah dia kan. Sikit-sikit kita buat tak nampak je lah kan. Kita pergi sekadar nak ziarah, nak eratkan silaturahim, bukan kita nak cari kekurangan orang kan. Jadi tak eloklah benda tu kan. Okey, daripada 5 flashcard yang Ustazah bagi ni, daripada 5 flashcard yang Ustazah bagi ni, siapa boleh bagi tahu Ustazah sebenarnya nak cerita tentang apa? Sebenarnya 5 flashcard ni takkan saja-saja tu nak tunjuk, betul tak? Kan? Okey, siapa boleh jawab? Okey. Apa? Ziarah jiran? Ziarah keluarga? Okey, siapa boleh teka yang betul? Okey. Apa Syamil jawab? Okey, adab ziarah. Betul, beri tepukan untuk Syamil. Okey, hebat. Kita nak belajar tentang adab ziarah, adab berziarah. Okey, kemudian Ustazah nak dekat sini kamu nampak dah roda impian yang ke depan ni?
Okey, Zah nak test kamu. Tadi kan Zah dah sebut ramai-ramai kan, tak acik lah. Seorang dua saja sebut. Okey, Zah nak test. Okey, siapa yang boleh jawab, Zah akan bagi bintang dekat dia. Okey, nanti Zah akan bagi star dekat dia. Okey, Zah akan bagi 3 orang saja Zah akan sebut. Zah akan pilih. Okey, yang pertama. Tengok siapa yang kena. Okey, 1, 2, 3. Okey, tengok siapa yang bertuah. Siapa yang cukup bertuah. Okey, sikit selepas. Okey, Muhammad Aiman Nufail. Okey, bangun Muhammad Aiman Nufail. Okey, sebutkan satu daripada adab berziarah yang kita sebut tadi. Kemudian, terangkan ke Ustazah berkaitan dengan adab tersebut. Okey, Aiman Nufail. Apa? Apa dia? Memberi salam dan memberi ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Okey, betul. Apa yang kamu faham tentang memberi salam dan juga memberi ruang kepada tuan rumah untuk bersedia? Apa yang kamu faham? Apa? Oh, tunggu tuan rumah bersiap. Okey, betul. Okey, lagi? Kena bagi salam 3 kali. Okey, betul. Beri tepukan untuk Aiman Nufail. Okey, nanti saya akan bagi star dekat dia. Hebat, bagus. Okey, kita tengok calon yang kedua. Jeng. Siapa calon yang kedua yang bertuah? Okey. Kamu nak siapa? Okey, tengok siapa yang bertuah. Okey, Aurora Hana. Beri tepukan untuk Aurora Hana. Okey, Aurora Hana. Sebutkan dekat Ustazah juga satu adab ziarah dan terangkan apa yang kamu faham tentang adab ziarah tersebut. Okey, cuba terangkan. Cuba sebut satu. Okey, apa dia Aurora? Pilih masa yang sesuai. Okey, betul juga. Okey, pilih masa yang sesuai. Apa maksud yang dikatakan dengan maksud pilih masa yang sesuai tu? Kena tengok waktu. Kita tak adalah pilih umur tengah malam kan? Kita mesti tengok waktu sesuai. Mungkin waktu cuti kita bagi tahu dulu ke kedatangan kita kan? Kita terangkan dulu. Okey, beri tepukan untuk Aurora Hana. Okey, nanti ada pakai star daripada Ustazah. Okey? Okey, kemudian kita pergi kepada calon yang terakhir. Yang bertuah. Siapakah yang bertuah? Jeng. Okey. Okey, Fatin Alisha. Bangun Fatin Alisha. Okey, sebutkan kepada Ustazah satu adab berziarah yang kamu ingat. Okey, sebutkan satu. Apa? Tak tahu? Takkan tak ingat langsung satu? Berapa? Bertutur dengan bahasa yang baik. Okey, apa yang Fatin faham dengan bertutur dengan bahasa yang baik? Okey. Cakap elok-elok kan? Kita guna bahasa yang lembut, bahasa yang sedap didengar kan? Kita kena cakap yang benda yang tak menyakitkan hati tuan rumah lah, sebagai tanda kita menghormati kepada tuan rumah. Okey, boleh faham semua? Okey, ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Niat yang baik. Okey, yang kedua apa? Tak ikut susunan pun tak apalah. Okey, bertutur dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, mengawal pandangan daripada mencari kekurangan tuan rumah. Yang keempat, memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Lagi? Kita menggunakan perkataan yang baik dan selesa. Okey, yang tu dah habis untuk adab berziarah. Okey, kita akan pergi kepada seterusnya. Okey, baik, kita sambung kita punya objektif yang ketiga. Okey, tadi Ustazah dah ajak dah. Objektif yang pertama kamu mesti kena tahu pengenalan apa takrif, apa maksud ziarah. Okey, objektif yang kedua ialah kamu kena tahu adab-adab
untuk berziarah. Sekarang kalau kamu tengok kat depan ni, okey, Ustazah ada letak beberapa gambar. Ada 5 gambar. Okey, Ustazah nak tanya. Agak-agak kamu, yang ni gambar apa yang pertama ni? Okey, siapa nak jawab? Okey? Okey, Afnan. Apa? Gambar apa Afnan? Gambar ibu dan ayah. Okey, ibu dan ayah. Okey, apa? Anak dia balik kampung untuk apa? Ziarah ibu dan ayah. Okey? Yang kedua, gambar yang kedua ni ialah gambar apa? Gambar dia ada pergi rumah orang, dia ada bersalam-salaman. Okey, gambar yang kedua ni gambar apa? Sumaina, gambar apa Sumaina? Okey, gambar bersama jiran. Okey, jiran. Okey, betul? Okey, yang ni bersama kita ziarah ibu bapa, ibu ayah. Yang ni kita ziarah jiran. Okey, baik yang ketiga. Dia duduk mengajar, pegang rotan, ada papan putih. Okey, Amanda, jawab Amanda. Apa ni? Gambar apa ni? Okey, gambar apa? Dia main apa? Main badminton. Tengok betul-betul. Dia gambar apa ni? Okey, gambar guru. Okey, gambar guru. Okey, baik kita tengok. Guru. Okey, mana saya kita tengok siapa guru, macam mana kita nak ada berziarah bersama dengan guru. Okey, baik. Baik, yang ni seterusnya ada tok puan sakit. Lepas tu ada orang main tengok. Okey, Afan, Nofal. Apa dia? Gambar ni. Agak-agak gambar apa ni? Gambar apa? Orang ziarah orang sakit. Pandai. Ziarah orang sakit. Baik, last sekali. Gambar yang terakhir. Mereka menangis. Ada gambar keranda. Okey. Agak-agak gambar apa? Nak menunjukkan apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa Abang Ahmad? Gambar apa tu? Ziarah orang yang kematian. Pandai. Okey? Okey, sekali lagi. Yang ni gambar ziarah ibu dan ayah. Yang ni gambar ziarah jiran. Yang ni gambar ziarah guru. Yang ni gambar ziarah orang yang sakit. Dan yang kelima, yang terakhir ialah ziarah bila berlakunya kematian. Baik. Agak-agak Ustazah sebut ni, Ustazah nak ajak apa? Apa dia? Orang apa? Ada yang saya dengar tadi. Dia sebut apa? Golongan. Okey, betul. Inilah golongan, antara golongan yang perlu kita ziarah. Okey? Bukan mak ayah saja. Kita ni hidup bermasyarakat. Jadi golongan-golongan ni yang perlu kita ziarah. Okey? Ada soalan setakat lah? Setakat lah faham? Faham ke tak faham? Okey, bagus. Faham. Okey, sekarang Ustazah bagi 5 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat, kumpulan kelima. Okey? Ustazah nak kumpulan pertama ambil nombor 1. Kumpulan kedua ambil nombor 2. Kumpulan ketiga ambil nombor 3. Kumpulan keempat nombor 4. Kumpulan 5 nombor 5. Baik. Ustazah nak kamu fikir. Satu kumpulan 4 orang kan? Okey, kamu fikir. Apa dia adab yang perlu kita dengan ibu bapa, jiran, guru, orang sakit, kematian, apa kamu fikir? Ustazah bagi masa 3 minit berpandukan tadi yang Ustazah dah ajak tadi. Ada adab ziarah orang. Okey? Berpandukan yang Ustazah ajak tadi. Okey, Ustazah bagi masa 3 minit. 4 minit daripada sekarang. Okey, habis masa. Sudah berhenti. Letak pensel masing-masing. Ambil satu sudah. Tak salah fikir dah jawapan. Ustazah nak 2 saja. Senang saja. Okey. Sekarang 2 orang wakil.
untuk tampan. Okey. Dah tampan semua kan? Baik. Ini dua. Okey, bagus. Cukup dua. Mari kita tengok. Betul ke tak betul adab yang kamu letakkan dekat setiap yang kita dah belajar tadi. Okey? Baik, mari tengok. Adab berziarah ibu bapa menggunakan perkataan yang baik. Agak-agak betul ke tak betul? Betul ke tak betul, Khadijah? Betul tak? Okey, betul. Okey, bagus kumpulan pertama. Okey. Tengok yang kedua, niat yang baik. Tadi Ustazah dah sebut dah kan? Niat yang baik. Kita balik kampung, niat baik untuk ziarah mak dan ayah kita. Betul ke tak betul? Naufal? Betul? Kau tak betul? Ke balik ziarah mak ayah niat yang jahat? Nanti sebab nak minta duit saja. Ada kan? Okey, jadi betul. Bagus. Ustazah bagi 10 bintang. Tulisan cantik. Ustazah bagi ejaan betul. Okey, baik. Bagus. Mari tengok kumpulan kedua. Membantu dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Betul tak tu adab berziarah dengan jiran? Semuanya, betul tak? Betul tak semuanya? Tak betul? Yang kita kena saling bantu-membantu dengan jiran. Betul? Okey, betul. Bagus. Boleh tak kalau Ustazah nak letak ni, tolong-menolong, bantu-membantu ni letak dekat menziarahi ibu dan ayah? Boleh tak? Okey, tak boleh. Pandai. Haris. Okey, baik. Seterusnya, menjaga kebersihan kawasan sekitar dan pastikan kebersihan rumah dan kejiranan itu baik. Apa yang kedua? Kumpulan kedua, menjaga kebersihan kawasan sekitar dan pastikan kebersihan rumah kejiranan terjaga. Kita kena jagalah kebersihan supaya jiran-jiran kita ni selesa. Okey, baik, betul. Ustazah bagi 10 bintang juga. Sebab betul. Ya buat. Bagus. Baik. Adab bersama guru. Yang pertama, maklumkan kedatangan kepada tuan rumah. Kena maklumkan kedatangan serta pilih masa dan keadaan yang sesuai. Okey. Saidi, betul tak Saidi? Jawapan ni kumpulan ketiga ni Saidi? Tak betul? Kat mana yang tak betul? Ustazah rasa macam betul saja. Okey. Betul lah. Pasal apa yang kamu kata tak betul? Sebab apa? Kalau kamu pergi ziarah kawan tak minta kebenaran, kau tak tanya dulu tuan rumah. Kena maklumkan dulu kepada tuan rumah. Okey, baik. Yang kedua. Okey, yang tadi maklumkan kedatangan. Betul lah ni Naufal. Saidi. Betul dah jawapan dia, maklumkan. Bukan kita pergi tak maklum lah. Okey. Yang kedua, mengucapkan salam dan memberikan ruang kepada tuan rumah untuk bersedia. Kena maklum lah, kena abang mengucapkan salam. Bagi salam, nak masuk rumah guru kita, ziarah guru kita, berikan ruang kepada dia untuk dia settlekan rumah dia, bersihkan rumah dia. Ini dah ada. Okey, jadi yang ni pun betul. Ustazah bagi 10 bintang. Pakat semua 10 bintang ni mana? 2 bintang? Tak ada ke? Okey, baik. Orang sakit. Ni apa? Golongan yang keempat iaitu orang sakit. Tidak mengganggu atau berlama-lama. Boleh tak kita pergi ziarah rumah orang lama-lama? Okey, lama-lama tak boleh lah. Okey, jadi betul. Mendoakan orang yang sakit. Kita kena mendoakan orang yang sakit. Jangan hina dia pula. Dia tengah sakit-sakit. Hina. Ni nak mati dah 2-3 hari lagi. Jangan kata aku tu. Tak baik. Okey, betul. Bagus. 10 bintang juga. Last kali. Kematian. Nak ziarah orang yang mati. Orang yang meninggal dunia. Okey. Berpakaian sopan dan beradab. Boleh tak kita pakai seksi-seksi? Tak pakai tudung. Tak tutup aurat. Tak boleh. Jadi betul ke nak dapat tak? Betul. Bagus. Okey. Yang seterusnya, memberi sokongan kepada ahli keluarga. Bila orang mati, kita kena bagi sokongan kepada ahli keluarga. Jadi jawapan dia betul tak? Kita pergi gelar. Muhammad mati dah. Macam tu tak? Ada. Memberi sokongan kepada ahli keluarga. Betul lah. Okey, yang ni pun 10 bintang. Baik. Baik, nampaknya semua pakai betul. Bagus. Maknanya Ustazah nak terangkan 5 golongan yang perlu kita ziarah. Ada berapa? 5. Ingat. 5. Banyak lagi sebenarnya, tapi dalam ni Ustazah ajak 5 saja. Ibu bapa, jiran, guru, orang sakit dan
kematian. Bila berlakunya kematian. Okey. Ada soalan? Tak ada? Jelas? Faham? Okey? Boleh? Okey. Baik, sebagai kesimpulan hari ini, kita belajar tentang apa? Tentang apa? Afnan, tentang apa? Adab berziarah. Betul, pandai Afnan. Okey, adab berziarah. Okey? Apa dia yang tadi? Yang mula-mula tadi. Ustazah terang tadi. Pengertian ziarah, betul? Okey, lepas tu ada dalil. Lepas tu ada apa lagi? Ada adab-adab. Ada adab berziarah. Ada beli 5 tadi kan Ustazah Ahmad kan? Niat yang baik. Last kali yang tadi Ustazah ajar ialah apa? Golongan yang perlu kita ziarahi. Ada berapa golongan? 5 golongan. Pandai. Okey. Akhir sekali. Kamu boleh balik ataupun saat lagi masa free-free boleh buat buku aktiviti muka surat 186 dan 187. Esok Ustazah nak cek. Boleh? Boleh ke? Boleh. Siapa yang tak siap, dia siap dengan Ustazah. Okey? Okey, balik buat di rumah. Kalau tak faham boleh tanya Ustazah ataupun tanyalah mak ayah kamu nak. Okey, baik. Kelas kita habis pada petang ni. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.